So, bila awak dah tahu cara untuk balancekan chemical equation, barulah senang untuk kita pergi kepada penggunaan stoichiometry. So, stoichiometry adalah numerical relationship between chemical quantities dan juga chemical equation. Macam saya cakap tadilah, bila awak ada chemical equation, okay, contohnya macam ni, dapatkan carbon dioxide. So, bila awak ada chemical equation, okay, dan juga chemical equation awak adalah balance, so awak boleh relatekan antara the chemical equation with the chemical quantities. Okay, so kegunaannya adalah untuk kita predict the amounts of product formed in a chemical reaction, hasil, okay, ataupun kita ingin cari dia punya yield. Okay, yield juga lebih kurang sama macam hasil. And also, selain daripada tu, awak juga boleh predict berapa banyak bahan reactant ataupun bahan yang awak perlukan untuk menghasilkan sesuatu amount of product yang awak inginkan. Okay, so apa itu stoichiometric calculation? First kali dalam stoichiometry awak kena faham adalah awak mesti kena ada balance chemical equation. Okay, so bila contoh kat sini awak dah ada balance chemical equation, okay, so barulah awak boleh relatekan dengan mol antara compound. Okay, so C3H8 kat di sini adalah propane. Okay, so apa maksud daripada seluruh ayat ni adalah daripada this whole chemical equation, 1 mole of propane reacts with 5 oxygen. 5 mole of oxygen will produce 3 mole of carbon dioxide and 4 mole of water molecules. Okay. Dan tak semestinya awak boleh relatekan antara reactant dengan reactant, ataupun awak nak relatekan reactant dengan produk, boleh pilih mana-mana. Okay. So, daripada situ, bila awak ada balance chemical equation, awak dah boleh faham apa yang akan menjadi dekat dalam equation, reaction tu. Okay. So, kalau awak ada maklumat tentang oksigen, awak boleh cari maklumat yang lain. Kegunaan stoichiometrik adalah awak ada satu maklumat, awak gunakan untuk cari maklumat, untuk awak dapatkan maklumat yang lain. Okay, kita terus tengok kepada contoh. Okay, in this question, methanol burns in air according to the equation. Okay, so bila awak dapat chemical equation, pastikan dahulu yang chemical equation yang diberikan itu adalah balance. So, in this case, the given to you is already balanced. So, awak dah tak perlulah nak kena tengok balancekan dia. Okay, so apa yang dia minta adalah, so given to you that 209 gram of methanol, this is methanol, CH3OH, are used up in the combustion. So the question asks for the mass of water produced. So kita nak mass dia berapa. Okay, so yang kedua awak perlu ingat adalah dalam chemical equation, yang dikaitkan dalam stoichiometry adalah number of mole. Okay, so di hadapan ni merujuk kepada 2 mole of CH3OH akan hasilkan 4 mole of CH2O. Okay, tetapi yang diberi kepada awak adalah dalam mass. So, soalan bagi awak mass of CH3OH. So, apa awak perlu buat adalah tukar dulu kepada mole. Okay, barulah awak buat dia punya stoichiometric. Kita tengok nanti. Okay. So, stoichiometric ni awak akan mendapat mole of water yang dihasilkan. Dan akhir sekali dah dapat number of mole, barulah awak boleh mengikut soalan, iaitu kita tukar kepada mass of water. Okay. So, kita tukar dulu number of mole of methanol by dividing mass of methanol provided with its molar mass.
Okay, so molar mass ni awak boleh refer kepada table of relative atomic mass. Okay, so dekat sini awak dah dapat this amount of mole CH3OH. Okay, so ini awak punya number of mole. So barulah kita akan buat stoichiometric. So stoichiometric tu kita akan tengok balik kepada equation yang telah diberikan. So from the equation, daripada balance equation awak tadi, awak boleh keluarkan maklumat bahawasanya 2 mole of methanol produce 4 mole of H2O. Okay, so untuk awak jimat kita akan guna 3 garis macam ni. Okay, untuk merujuk kepada produce, react ataupun yang seangkatan maksud dengannya. Okay, so 2 mole of CH3OH awak akan hasilkan 4 mole water. Tetapi kalau awak ada 6.5313 mole CH3OH, berapakah number of mole of water yang akan dihasilkan? Okay, so macam mana awak nak cari adalah dekat sini saya guna cara untuk saya gantikan di sini sebagai unknown dulu. Kita jadikan dia unknown dahulu. Lepas tu barulah awak cari dengan kita buat darab silang. Okay, so bila darab silang saya jadikan X sebagai subjek, saya akan dapat 4 darab 6.5313 bahagikan dengan 2. So inilah bilangan mole of water yang dihasilkan. Okay, so bawah ni saya tunjuk yang sama juga. Okay, so sama sahaja daripada balance equation. So ini adalah amount of CH3OH yang awak ada. So darabkan itu dengan di atasnya dan bahagikan dengan yang di sebelah kiri. Okay, so darab dengan yang atas, bahagi dengan yang kiri. Okay, so ikut mana yang awak lagi faham. Okay, dan awak akan dapat number of mole of water. Okay, so bila dah dapat number of mole of water, barulah awak boleh tukar kepada mass of water. Soalan nak apa? Okay, so akhir jawapan awak akan dapat mass of water.